Tidak kata kalau orang tidak bui kita tak selesai. Tak ada dah lah. Kita sembahyang tarawih misalnya, nak habis buah Quran tu tak ada dah lah. Jadi sembahyang tarawih ni kalau orang suruh kita jadi tok imam, lepas tu boleh piti gini-gini. Tak, jangan. Kalau lagu tu tak salah. Kena tengoklah, tengok diri lah. Adakah kita ni sampai tak sembahyang tarawih nah? Kerana kita tidak jadi tok imam tak boleh apa-apa. Dan kalau orang panggil kita jadi tok imam, barulah kita pergi sembahyang. Adakah sampai gitu? Kalau gitu maknanya azan ni termasuk dalam azan ni. Kena beringat. Kena beringat. Itu panduan. Ini semua tidak bermakna Nabi SAW melarang kita untuk betul bacaan tu. Dah, hak tu molek hak tu. Tapi betul bacaan gomo sangat hak tu kerana hak tadi. Hak tu hak tadi. Kerana nak menunjuk-nunjuk kau, nak menyatakan kelebihan kau, ataupun dengan sebab kita ni mahir kot tu, maka kita nak menilai orang, nak kata orang ni tak patut jadi tok imam. Sebab apa dia sebut ni huruf ni tak molek ke apa. Kita jangan gitu. Sebab apa? Sembahyang ni bukan atas sebutan tu saja. Kena ingat tu. Bukan atas sebutan tu saja. Sebutan mengaji tu saja, tidak. Bahkan Tuhan tengok banyak perkara lagi hal lain. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abi Aufa, beliau berkata, ada seorang lelaki datang kepada Nabi ataupun pergi kepada Nabi SAW. Dia berkata, saya tidak mampu mengambil daripada Al-Quran apa-apa. Ajarkanlah apa yang memadai kepada saya. Yang ni untuk buat sembahyang. Di sini muka bak sembahyang ni lagi. Muka bak sembahyang ni lagi. Jadi kira-kiranya setengah ulama tu kata dia ni bukan Arab, dia tak boleh ni nak mengaji. Tak boleh nak mengaji, tak boleh nak sebut lagu mana. Kalau nak sembahyang nak baca lagu mana? Satu lagi, tidak semesti dia ni bukan bangsa Arab. Kalau dia bukan bangsa Arab, macam mana dia boleh royak lagu ni kejap dengan Nabi SAW sendiri ni? Lepas tu tak ada pula juru terjemah ke apa, tak ada. Dia sendiri dah ni. Tetapi oleh kerana Quran itu tidak biasa dan dia payah ingat kau misalnya, dia tak boleh nak ambil, tak boleh nak hafal tu. Royak hak mudah lah. Ni muka masuk waktu dah ni, dah kata kena sembahyang lalu. Jadi kalau nak sembahyang selalu, nak ingat tu payah. Nak ingat tu payah. Nak baca hak mana? Jadi kalau tak baca Quran boleh ke tidak? Ataupun kena baca Quran juga lagu mana? Nabi SAW pun ajar dia, kamu baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Dia kata lagu tu. Apa baca dalam sembahyang waktu mana tak baca ayat Quran? Fatihah lagi lah. Fatihah tak baca, ayat Quran pun tak baca. Jadi bagi orang yang mengatakan tak perlu baca Fatihah, tak perlu hak kenanya baca Quran saja, itu pun kepada orang yang boleh. Kepada orang yang payah tak boleh, dia tak baca Quran pun tak apa. Hak ni kan baca ni, ikut dia boleh ke dia boleh sepatah subhanallah dia. Hak lain tak boleh. Subhanallah saja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak boleh dah. Nak ayatnya di sini sembahyang tu tak boleh diperlewatkan kerana nak betul bacaan ni makan masa benar lah. Nak betul tajwid kan. Boleh jadi seminggu tak boleh lagi, setengah-setengah orang sebulan tak betul lagi. Sebulan tak betul lagi. Jadi kalau nak turun tu tak boleh. Sembahyang ni maknanya utama. Jadi hak dalam dia tu tidak utama mana. Mengerjakan sembahyang itu yang lebih utama. Jadi hak baca tu boleh ditukar-tukar. Boleh ditukar-tukar. Tak boleh hak ni, tak boleh hak ni. Gitu. Hak paling moleknya iaitu seperti biasalah, seperti kita sudah belajar sebelum pada ni, baca Fatihah, baca surah. Itu maksud baca di sini, baca di tempat hak Fatihah dan surah tu lah, bukan di tempat lain. Dia pun kata, wahai Rasulullah, ini untuk Allah. Mana dia faham tu? Kalau nak kata dia bukan bangsa Arab, macam mana dia faham? Dia orang Arab, tapi dia tak ada lah dia payah ingat kau gapo kau. Dia payah kepada dia. Dia kata itu untuk Allah. Jadi subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, la ilaha illallah, itu semuanya pujian kepada Allah, untuk Allah. Jadi untuk saya apa dia dalam sembahyang, untuk saya. Jadi saya nak sebut, nak baca,
yang mana untuk saya. Berkat dia tu mari ke saya. Nabi SAW berkata, kamu baca ni, Allahumma arhamni warzuqni wa'afini wahdini. Baca ni. Baca ni. Hak ni jelaslah kita minta dengan Tuhan beri kita. Hak tadi kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pun kata, hakadha biyadi, dia pun buat. Dia mana dia pegang kemah ni, pegang kemah. Ataupun dalam setengah riwayat dia sebut dia buat dua tu. Dia pegang kemah. Maknanya dia isyaratkan bahawa dia pegang kemah hak ni lah. Hak ni pegang. Nabi SAW pun kata, adapun dia ni, dia telah memenuhi tangannya dengan kebajikan. Dia buat gitu tu, maknanya dia pegang tu penuh dengan kebajikan tu. Tetapi semua ulama mengatakan ini hanya dalam keadaan darurat sahaja. Darurat tu lagu mana? Orang baru masuk Islam saat ni, ataupun orang tu memang dia tak boleh ngaji Quran ni, ingatan dia tak ingat langsung setahun tu. Tetapi kalau boleh, dia kena belajar. Mana kena belajar? Usaha, kena belajar. Kena Quran juga. Dan sebaik-baiknya Fatihah. Sebaik-baiknya Fatihah. Sebab Fatihah tu kena baca. Terutamanya kepada hak sembahyang seorang dan tu imam mesti kena baca. Hak masalah khilaf tu kita sudah bicara dulu. Hak ni untuk dalam keadaan darurat lah, kita kata dalam keadaan darurat. Satu. Yang keduanya, setengah ulama mengatakan hak ni cerita hak dulu ni, hak dulu. Adapun suruh baca Fatihah, suruh baca Quran ke apa tu hak kemudian. Ada juga yang mengatakan begitu. Dan kalau kita nak kemah sangat atas ni pun tak boleh. Sebab apa? Hadis ini dhaif. Hadis ni dhaif. Nak kata ni menunjukkan bahawa setiap orang ni kalau tak baca Fatihah pun tak apa, tak baca Quran pun tak apa pada baca ni. Mana dalilnya hadis ni? Tak boleh buat dalil. Sebab hadis ini dhaif. Tak boleh buat dalil. Paling tinggi ulama pakai hak ni untuk dalam keadaan darurat tadi. Lepas pada tu kena belajar. Quran tak boleh tinggal. Kena belajar. Apalagi kepada orang yang boleh belajar benda lain, sampai setinggi-tingginya, macam mana tak boleh belajar Quran sebagai seorang Islam? Hak wajib pun, hak Fatihah pun dia tak boleh baca, macam mana? Tak patutlah. Jadi dhaif dia tu sebab apa? Sebab dua orang ada. Yang pertama Abu Khalid Ad-Dalani. Hafiz Ibn Hajar kata saduq, tapi dia ni banyak salah dan dia melakukan tadlis. Bila dia melakukan tadlis, ada kemungkinan putus sanad ini. Itu yang pertama. Sekadar tu boleh kira lagi. Yang kedua Ibrahim bin Abdul Rahman As-Saksaki ni, dia ni saduq, dhaif al-hifz, ingatan dia tidak kuat, maka hadis ini jadi dhaif. Dhaif hadis ni dhaif. Jadi tak boleh nak hujah lah, nak kata nak akmah tak payah baca Quran sebab bila pak mati pun pada baca ni. Tak boleh lagu tu. Kita tak boleh tinggal hak sahih, hak diamalkan oleh berjuta-juta orang dalam dunia ni, daripada zaman Nabi SAW sampai kepada kita ni, tak tinggal baca Fatihah dan baca Quran itu dalam qiyam. Lepas tu riwayat daripada Jabir bin Abdullah, dia kata kami selalu dalam sembahyang sunat berdoa dalam keadaan diri dan duduk, dan bertasbih dalam keadaan rukuk dan sujud. Ni bukan nak cerita mana dalam keadaan berdiri itu baca doa saja. Mana selain daripada Fatihah dan surah baca doa. Boleh. Doa ni mana dalam sembahyang kalau nak baca? Pada ketika qiyam. Yang pada ketika duduk tahiyat, ataupun antara dua sujud kan, Rabbi ghafirli warhamni, itu doa lah tu. Duduk dalam sujud tak. Sujud itu tasbih. Sujud tasbih. Subhana rabbiyal azim, itulah subhana rabbiyal a'la tu. Ada pun orang dulu kita duk baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu dhaif tu. Itu
tidak kuat.